Pertubuhan negara-negara pengeksport petroleum OPEC dan sekutunya yang dikenali sebagai OPEC Plus mengumumkan akan meningkatkan pengeluaran minyak sebanyak 411,000 tong sehari pada bulan Julai. Menurut kenyataan di laman web OPEC, keputusan itu dibuat dalam satu mesyuarat maya yang dihadiri oleh negara-negara anggota termasuk Arab Saudi, Rusia, Iraq, Emiriah Arab Satu, Kuwait, Kazakhstan, Algeria dan Oman yang menilai keadaan dan unjuran pasaran global. Negara-negara OPEC Plus pada asalnya merancang untuk meningkatkan pengeluaran sebanyak 134,000 tong sehari pada bulan Julai. Ini sebagai sebahagian daripada rancangan untuk secara beransur-ansur menarik balik pengurangan pengeluaran yang diperkenalkan sebelum ini. Bagaimanapun, kumpulan itu melaraskan strategi mereka dengan memaklumkan unjuran ekonomi global yang stabil dan asas pasaran yang sihat ketika ini seperti yang ditunjukkan oleh tahap inventori minyak yang rendah. Menurut kenyataan OPEC, peningkatan secara beransur-ansur itu boleh ditangguhkan atau dibatalkan bergantung kepada keadaan pasaran semasa. Pemotongan pengeluaran sebanyak 2.2 juta tong sehari yang diumumkan pada November 2023 itu pada asalnya diperkenalkan untuk suku pertama tahun 2024. Ia telah dilanjutkan beberapa kali sejak itu dengan lanjutan terkini membawa pemotongan tersebut hingga ke suku pertama tahun 2025.